benda yang tak best dengan chin timer ni, bila power tak ada, kita akan on balik. Dia on, tapi masalahnya dia tak energize contactor ni. Dia sepatutnya macam ni, baru lampu boleh on. Jadinya kita kena buat manual. Kita kena reset balik. Nak reset je pun makan masa. Korang bayangkan ni tadi kita buat kerja-kerja shutdown tau. So satu bangunan ni tak ada power. So bila dah ada power balik, dia jadi macam tadi lah. Maknanya mana level yang ada pakai timer macam ni pun jadi problem yang sama. Kita nak kena kena reset balik lah. Ini kita kena off balik. Okay, off. Lepas kita kena on balik. On auto. Baru dia masuk. Okay. So ni baru blok A tau. Ada berapa level ni? Ada 20. Jenuh lah nak kena reset balik. Okay, bye bye.